Assalamualaikum semua. Masa tak tunggu kita semua. Terutamanya you all ni adik-adik ni yang bermain dekat angka umbi, yang berumur belasan tahun, antara umur 12, 16 especially. Ini adalah fasa yang paling kritikal dalam hidup awak. Sebab apa? Sebab umur awak ni 12, 16 ni adalah umur awak dah belajar bezakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang mana awak kena tahu setiap pilihan kecil yang awak buat hari ini sebenarnya sedang membentuk who are you in your future. Okay? Nak jadi pemain yang hebat dia bukan magic. Ia bukan sekadar bakat semata-mata. Tak. Ia datang daripada apa yang awak buat setiap hari, terutamanya bila tak ada siapa yang tengok. Benda ni yang kita panggil unseen hours. Bila ada masa terluang di rumah, adakah awak pilih untuk baring atas katil, main phone berjam-jam, atau tengok medsos sampai lewat malam, tidur pun tak cukup, atau awak pilih untuk bangun, ambil bola, buat ball mastery, juggling, passing kat dinding, or workout sikit dalam bilik. So, bila kawan-kawan ajak lepak petang-petang ataupun lepak kat mamak ke malam-malam kan, mampu tak awak cakap, maaf, aku ada training? Okay, secara jujurnya, ia bukan satu pilihan susah pun kalau awak betul-betul nakkan kejayaan. Okay, benda tu ada depan mata. You just nak perlukan berfikir and the willing power tu untuk kata no kepada benda yang buang masa, tapi yes pada benda yang improvement. Sebab masa remaja ni lah golden time untuk you bina asas yang kuat. Benda-benda seperti first touch, ball control, coordination badan, shielding, scanning sebelum terima bola, and confidence masa you bawa bola. Ini semua adalah basic asas pada game intelligence. Dan ada satu benda yang ramai mungkin player-player muda, ibu bapa kena faham. Progress dalam bola sepak ni bukan cepat. Dia lambat, dia slow. Dia bukan benda yang you boleh tengok terus hasil dia setiap hari. Tak. Okay? Ada masa latihan akan rasa sangat repetitif dan membosankan. Ada masa performance awak pun akan turun and naik. And ada hari you akan tengok rakan sepasukan you atau pemain lawan, opponent improve jauh lebih baik daripada awak. Sampai sometimes awak rasa kecewa dan rasa nak mengalah. But this is the main point. Perkembangan yang sebenar memang perlukan masa. Pemain yang sabar, pemain yang terus fokus pada proses. Pemain yang kekal berdisiplin walaupun kata apa belum nampak hasil yang besar. Inilah pemain yang jenis yang selalunya akan paling banyak berubah and improve dalam jangka masa yang panjang. So kejayaan tak dibina dalam masa seminggu, ia dibina daripada konsistensi yang diulang bertahun-tahun setiap hari. Okay, benda yang paling menyedihkan, okay, ni saya cakap sendiri sebab because saya jaga umur 16 sampai umur 18. Bila saya tengok player-player yang umur 17 18 tahun. Sebab apa? Some of them mula rasa menyesal. Mereka menyesal sebab masuk mereka umur 13, 14, 15, 16 dulu mereka terlalu banyak buang masa. So bila dah besar, dah masuk, dah nak cuba bermain dalam liga yang lebih kompetitif, dan mereka start thinking, kenapa ball control aku tak smooth macam orang lain? Kenapa aku selalu kalah in physical battle? Susah nak compete. Kenapa opponent nampak lebih tenang bila pegang bola? Jawapannya bukannya sebab dia orang lebih bakat. I think no. Tapi sebab asas mereka dah dibina bertahun-tahun lebih awal daripada you all. Masa awak sibuk main phone dulu, mereka sibuk buat hantaran kat dinding, main dengan dinding. Bila awak umur dah makin meningkat, game akan menjadi semakin laju, ruang akan semakin sempit. Sebab apa? Sebab pressure makin tinggi. So kalau basic awak tak kuat, bola sepak akan mula rasa susah bagi you all. So sementara now, masa masih muda, masa masih ada, masa kudrat masih lagi ada. Adik-adik umur 13, 14, 12, even before that pun, gunakan masa yang betul. Tak perlu tunggu padang yang cantik atau kasut yang mahal untuk bermula atau bola yang branded. Start dengan apa yang ada depan mata sahaja. 10 minute juggling for example, ball mastery dekat ruang tamu, passing dekat dinding. Improve 1% every single day and terus berjalan, terus usaha. Sebab masa yang dah hilang, dia tak akan datang balik. Assalamualaikum.